Walaupun orang Islam tu dia hanya sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak pernah semayang satu rakaat seumur hidup, dia tetap Islam dan takkan saksikan kiamat. Ramai dalam masjid ni kata, lega aku tak semayang pun. Berlambak tak semayang, subuh lagi lah. Tapi ceramah fitnah akhir zaman mai. Yang tu yang kemas tu. Maghrib ni kira minggu ni baru maghrib ni. Baru maghrib ni semayang. Dia kata tak apalah ustaz, janji Islam masuk neraka dulu, lepas tu masuk syurga. Dia ingat masuk neraka ni main tembak paintball kot. Dia ingat neraka ni main lawan jentik telinga dengan malaikat. Malaikat Zabaniah jentik telinga, dia jentik telinga malaikat Zabaniah. Neraka ni api, cik oi. Api. Siapa yang tinggal semayang subuh tadi, ambil lilin sebatang, letak jari dia 30 saat, bukan 60 tahun. Kemudian tengok apa jadi pada jari dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hilang jari ni 30 saat, hilang bentuk jari. Kalau setahun, kata yang tadi, yang kata tak apa tadi ni,